menyala. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada episod hari ini di IK Studio kita bersama Encik Alex Dennis. Beliau merupakan seorang sukarelawan. Lagi? Lagi? Yes, betul, sukarelawan. So sukarelawan, orang kata aktivis yang sangat aktif. So kita sangat bertuah lah. Kita ucapkan terima kasih lah kerana sudi datang dekat IK Studio pada hari ini. Sama-sama, thank you juga lah ya. Atau kebetulan keberadaan kami di by the way, Alex Dennis ni dia datang dari Tawau, Sabah. So kita sangat berterima kasih lah. Jauh tu. Dan beliau juga baru sampai. Flight pun baru berapa jam yang lepas terus shoot ke studio untuk podcast pada hari ini. So Alex, apa khabar? Baik, sihat. Dan thank you jugalah sebab atas jemputan dia, sebab ni satu peluang lah untuk berjumpa kawan lama. Ya, betul. Kita dah lama kenal kan. So boleh dikatakan dalam berapa? 10 tahun? 10 tahun. 10 tahun lebih. Lebih 10 tahun. So boleh dikatakan waktu tu pun saya merupakan sukarelawan. Ya, betul. Dan banyak buat aktiviti, orang kata as a aktivis sukarelawan lah. So tanpa bayar. Sebelum tu, boleh tak Encik Alex kongsikan takrifan maksud sukarelawan tu sendiri? Alah, macam saya kena study balik. Baik, sukarelawan ya. Baik, sukarelawan ni satu orang panggil satu pendekatan yang ni lah, menggerakkan satu kumpulan. Kerja-kerja yang tidak berbayar, tetapi dengan rasa tanggungjawab yang ada, kita perlu ni lah, perlu satu rasa tanggungjawab untuk membantu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi dalam komuniti tu perlu ada satu orang bilang satu tanggungjawab sosial lah untuk membantu sesama sendiri. So basically memang sukarelawan ni memang tidak berbayar lah. Mostly lah kebiasaannya. Kebiasaan tu pendekatan tu lah. Tetapi kalau di peringkat yang lebih besar dia berbayar tu bukanlah satu nilai yang telah ditetapkan, tetapi bergantung dengan apa yang boleh kita berikan satu kepada kita punya sukarelawan lah. Kecilkah, yang besarkah, itu tergantung dengan apa yang kita boleh bantulah. So Alex, boleh kongsikan tak kepada awam, orang kata kita punya viewer ni, dari segi macam mana background pendidikan semua dari awal? Baik. Saya sebenarnya mulanya mendapat pendidikan awal di satu sekolah ni lah, di Tawau lah. Memang asal orang Tawau lah. Memang asal orang Tawau. Mak ayah orang Tawau. Betul. Saya pendidikan awal belajar di SRK. Masa tu masih penggunaan perkataan SRK. SRK Holy Trinity Tawau. Dan seterusnya sekolah menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Tawau. Tawau juga ya. Dan selepas tu saya ambil kos latihan, bukan latihan, kemahiran dalam bidang automotif di College Community Tawau juga. Memang besar. Memang lahir dan membesar di Tawau. Dan seterusnya saya cari peluang pekerjaan lah. Tapi dengan kerja-kerja sukarelawan ni sebenarnya banyak memberi peluang kepada saya untuk membuka jaringan luar lah. Walaupun saya belajar dalam bidang automotif, tetapi peluang pekerjaan menyeluruh. Banyak lah. Saya pernah berkhidmat di Jabatan Pelancongan Negeri. Pernah juga di Belia dan Sukan, Kementerian Belia dan Sukan. Pernah juga di Jabatan Perangkaan. Pernah juga di RTM. Tapi itu peluang yang adalah secara kontrak lah semua. Dan menerusi dengan kerja dan program-program sukarelawan ni, pernah berkhidmat dengan NGO jugalah di Malaysian Relief Agency. Pernah juga MRA. Ya, betul. Saya juga pernah berkhidmat di Majlis Perkhidmatan Masyarakat, masih sampai sekarang lah, secara sukarela. Dalam program dalam program Hikmat Bantu di Rumah, KBDR lah. Menyelaras sukarelawan di peringkat bahagian Tawau. Kita menggerakkan sukarelawan yang menggerakkan untuk menjaga ni lah OKU dengan warga emas. Dan warga emas. Ini yang kita pantau
menerusi lawatan dan juga panggilan telefon lah. Yang lebih kepada pendekat. Betul, secara berkala seminggu sekali lah. Alright, so minat dalam bidang sukarelawan tu datang dari bila orang kata? Mungkin dari sekolah ke, ataupun mungkin mungkin datang dari atuk, orang kata dari ayah ke, dari parent ke, mungkin mereka wakil rakyat ke apa ke. Sebagai contoh lah. Saya minat dalam kerja-kerja sukarelawan dan kerja sosial ni dari zaman sekolah. Zaman sekolah saya terlibat dengan unit beruniform lah. Masa tu saya terlibat dengan Bulan Sabit Merah. Bulan Sabit Merah. Dan dalam program-program tu terlibat dengan program-program komuniti. Jadi minat tu memang sudah timbul lah ya. Saya teruskan di sekolah menengah untuk program-program dalam dan luar sekolah. Di sekolah kita terlibat dengan inilah co-curriculum unit pasukan beruniform. Lepas tu peringkat daerah. Biasa di luar pun dipanggil untuk mewakili sekolah, mewakili negeri. Jadi itu peluang lah yang ada, dan di situ kita nampak banyak ruang dan peluang untuk kita ambil ya, dalam kerja-kerja sosial ni. Dan selepas zaman sekolah saya saya berminat, diajak oleh kawan-kawan lah untuk menyertai pasukan pengakap Kelana. Waktu tu sampai sekarang lah aktif. Ya. Wah, hebat. So, pasukan pengakap Kelana ni dia dengan dia punya moto tersendiri itulah, berhikmat servis, dan sampai sekarang masih berhikmat secara sukarela di pengakap Kelana lah. Tapi dalam masa yang sama kita dilantik sebagai ada title ataupun jawatan yang tadi ditetapkan, jadi memang agak penat jugalah. Cuma rasa minat tu dan tanggungjawab dalam kerja-kerja sukarela ni kita teruskan sampai sekarang. Tapi difahamkan, kalau tak silap saya, sekarang Alex merupakan penolong Pusurujaya pengakap daerah Tawau. So boleh saya tahu tak keluasan daerah Tawau tu berapa kilometer? Kalau di Tawau tu keluasannya saya kurang pasti sekarang ni, sebab ke daerah Tawau tu dia ada besar, dua kan? Dia ada dua. Kita dia di peringkat bahagian Tawau. Bahagian Tawau tu dari Lahadatu sehingga ke Kalabakan. Dia ada beberapa daerah di bawah dia, dan di bawah dia ada di kawasan Tawau tu pun, di kawasan daerah Tawau sendiri pun terbagi terpecah. Ada daerah ada parlimen ni kawasan tu. Jadi dia agak besar lah dan kawasan yang luas. Jadi biasa bercelarulah dalam pengurusan. Contoh di pengurusan pengakap pun bahagian tu menjadi persoalan. Tawau mana, Tawau ini. Dan di peringkat jabatan-jabatan pengurusan pentadbiran tu pun dia ada Balung, ada Merotai, dan luas kan, banyak sekolah lah. Banyak jadi Tawau tu sebenarnya center lah sebenarnya. Di pantai timur Sabah tu Tawau tu antara center kepada daerah-daerah lain lah. Contoh yang daerah berhampiran, Sempurna, Kuna, Lahadatu, Kalabakan, dan Tawau tu di tengah-tengah lah. Saya agak tertarik dengan orang kata jiwa Alex, sebab Alex ni merupakan seorang yang purely sukarelawan kan. Dia banyak buat aktiviti dan opportunity, dan dia juga beliau juga telah mewakili negara dalam pelbagai aktiviti kan, sebagai aktivis. Mungkin lepas ni Alex akan menyertai Sumut Flotilla. Kalau diberi peluang. Tapi setakat ni belum lagi inilah, belum ada peluang lagi lah. So kita kembali lah bab pengakap tadi kan. As a penolong Pusurujaya daerah, sebab banyak sekolah, ramai orang kata student, ramai cikgu yang nak kena handle bawah kan. Sangat kompleks. Betul. So boleh kongsikan tak macam mana kompleksiti yang boleh tapi Alex steady je macam mana? Baik, dalam saya bergerak untuk menyelaras menyelaras program-program. Sebenarnya ini satu peluang bagi saya untuk meluaskan jaringan lah. Sebenarnya dalam pengakap ni lah saya boleh luaskan jaringan, menarik perhatian pelajar-pelajar sekolah untuk terlibat dengan kerja-kerja sukarela. As a orang kata awareness lah. Betul, beri kesedaran kepada public lah sebenarnya. Dan jujur dalam pergerakan pengakap ni lah saya dapat banyak kawan, saya dapat banyak ilmu, saya dapat banyak
peluang dan juga jaringan dari segi kerjasama. So mana-mana saya pergi pun terjumpa kawan-kawan pengakap. Contoh yang saya pergi misi bantuan di berapa negara, Indonesia, Filipina, Cambodia, yang buat kerja di lapangan semua yang background dia ada ilmu pengakap dan sama-sama dalam pergerakan pengakap. Jadi so memang satu peluang lah bagi saya sebenarnya, dan satu peluang juga macam mana saya memberi peluang kepada saya untuk menarik perhatian pelajar untuk dididik, ya, sebab kita menggerakkan sukarela ni start dari sekolah. Okey, walaupun mereka dalam kelas tidak ada subjek, subjek atau syllabus berkaitan dengan program sukarelawan, tetapi dengan program-program begini kita latih sehingga habis sekolah mereka masih berminat untuk meneruskan kerja-kerja sukarela. Dan dalam masa yang sama juga pun kita bagi award lah, maksudnya kita bagi reward kepada volunteer ni, menerusi award yang sudah ada di Malaysia. Contohlah Kementerian Belia memberi satu pengiktirafan kepada golongan belia lah, yang terlibat dengan kerja-kerja sosial. Dari segi khidmat masyarakat, dari segi kemahiran, dari segi fizikal. So apa yang mereka lalui dalam pergerakan-pergerakan begini, kerja-kerja sosial, ada yang memberi orang bilang satu reward, dan reward itu pun award itu pun ada dia punya value. Dari segi motivation juga. Yes, betul, dari segi value untuk mohon kerja award tu ke? Betul. Contoh anugerah remaja perdana rakan muda ni sebenarnya satu pengiktirafan antarabangsa yang diadaptasikan dari Duke Edinburgh International Award lah. Dan peluang yang ada bila masa saya memberi peluang kepada sahabat-sahabat sukarelawan ni, satu pendekatan untuk markah tu ada. Yang kedua dalam mereka melaksanakan aktiviti ni, sebenarnya satu pengalaman baru dan ilmu untuk belia itulah, dari segi kemahiran, dari segi khidmat masyarakat yang diorang lalui. Jadi di situ mereka akan dapat satu ilmu, macam mana manage program, macam mana berdepan dengan masyarakat, macam mana kena lalui semua isu yang perlu diselesaikan. Itu satu pendekatan yang baik lah. Alright. So kalau kita berbalik kepada pengakap, sebab saya pun seorang pengakap. Sama. Saya seorang pengakap, saya rakan muda, saya semua saya background lebih kurang cuma saya tak. Saya punya ending adalah business. Saya dah switch. So kita kembali kepada pengakap. Pengakap dia ada beberapa division kalau tak silap. Dia ada laut, betul. darat, udara So apa peranan dia? Dari segi dalam pergerakan pengakap ni, dia ada 3 ni lah. Ada kalau yang biasa tu sekarang dia uniform baru. Jadi dia uniform pengakap perdana ni dia color hijau lah sekarang. Hijau hijau. Habis tu kalau laut dia uniform kuti lah. Kuti, dan udara warna biru muda lah. Dan tiga uniform ni sebenarnya tiada perbezaan. Bukan tiada perbezaan, ada, tetapi tidak banyak lah. Kalau macam yang laut ni, pengakap laut ni, ilmu laut sama aja dengan semua tiga-tiga pengakap ni, cuma dia ada sedikit advance dengan program-program ilmu kelautan lah. Dan juga udara pun sama jugalah. Dia tak banyak, sikit je lah. Ada latihan-latihan tertentu yang kena dijalankan lah. Saya teringat dulu waktu saya sekolah menengah. So kiranya siapa yang nak masuk pengakap udara ni kira anak-anak orang kaya ataupun elite sebab dia punya fees dia mahal. Lepas tu dia punya cost dia. Yes, betul. So untuk latihan tu dan peralatan dia cost pun dengan captain, dengan pilot, everything. Lepas tu dekat tempat training pun bukan dekat tempat biasa-biasa, kat airport. Betul. So orang buat anggapan macam tu lah. Ui, kau pengakap udara Waktu tu saya pindah sekolah.
Lepas tu saya pakai uniform lain. Saya macam macam menggemparkan sekolah. Sebab first budak yang pakai baju lain kan, macam gila lah budak ni kan. So rasa macam tapi padahal kat diri sendiri macam aku bodoh-bodoh Sama je sebenarnya, cuma lebih kepada pendekatan latihan tambahan lah. Latihan tambahan dalam kelautan ataupun program-program udara. Ya, tak banyak lah. Tapi bagus lah bagi saya. Dia macam orang kata adik-adik kita sekolah rendah, sekolah menengah, dia diberi pilihan. Betul. So sama ada ikut minat, orang kata kejaya akan datang lah. So kalau dia nak jadi seorang pilot, dia boleh go through. Dia akan go through dengan basic training. Lepas tu kalau untuk nak jadi Navy, dia akan go through kepada pengangkat laut. Betul. Kalau darat adalah everything lah, general. So sebenarnya latihan-latihan tu lebih kurang je, sama je lah. Cuma dari segi latihan tambahan sajalah. Mungkin di pengangkat perdana tu limit dia sampai situ, tetapi di pengangkat udara dan laut ni dia memang ada tambahan dia lagi. Dia tambahan macam dia bila kau pakai wing ada wing saya budak ni. Dia tanya tapi jangan bangga dengan wing tu, kena train dulu, lulus tak lulus. Itulah sama juga lah yang kita lalui di pengangkap laut. Kita ada training yang tertentu lah. Mungkin minat dalam pengangkap laut, tapi kalau minat berenang pun tak pandai. Ya betul. Tapi boleh asah bakat. Betul. Kena ada basic lah. Macam waktu saya dulu pengangkat udara, masuk majalah 3 weh, sekolah. Sebenarnya siapa yang glamour? Cikgu Megat lah. Cikgu Megat lah, hebat lah. Yes, Cikgu Megat memang Johor, memang orang kita kenal sampai sana. Ya betul. Dia hebat. Tim-tim yang Johor ni. Cikgu Megat. Cikgu apa khabar? Sihat Mantap. Saya baru-baru ni pun kita berjambori di Tawau pun. Kita dihadiri sahabat-sahabat pengakap dari Johor, Sarawak, Labuan. Ya, jadi inilah peluang yang ada sebenarnya. Kita luaskan jaringan, kita luaskan persahabatan yang ada kan, menerusi program-program ni lah. Kerja-kerja sosial. So orang kata once scout, always scout. Ulang lagi sekali. Once a scout, always scout. Okay. Sekali kat belakang tu semua scout ke? Selamanya pengangkap. Okay, mantap. Kat belakang kita ada ramai geng Kelana Yes, Kelana dari Tawau. Ramai ni. Ada laut, ada udara. Wah, mix. Ada yang memang di laut sudah. So kita kat sini macam Nas, Megat, kat sini kita rasa selamat sebab kita ada ramai penyelamat dekat sini. Di udara, di darat dan di lautan. Diorang semua hebat. Alright, so kita go through pula kepada kita tadi pengakap. Lepas tu kita go through kepada belia, tarifan belia. Okay, tarifan belia kita di Malaysia ni sebenarnya sudah berubah. Tarifan belia tu dari 15 tahun kepada 40 dan sudah bertukar kepada 15 hingga 30 tahun. Alright. Dan so, kita ni bukan kita bukan lagi lah. Yes, betul, bukan belia, tapi belia tanpa you di belakang. Beliau. Alright. Tapi betul ke macam join belia-belia ni dia macam more jalan kepada menjadi bakal-bakal YB. Iya ke? Dia sebenarnya trend kepada kepimpinan adalah penerimaan dengan masyarakat lah sebenarnya. Sebenarnya bagi saya dalam pergerakan belia ni banyak memberi satu orang bilang pendekatan dalam bidang kepimpinan. Okey, kepimpinan. Okey, mungkin bermula di kampung ataupun di kelab-kelab belia masing-masing. Bukan kelab malam bukan. Masih wujud kelab malam. Okey, apa ni? Program-program kelab-kelab belia ni sebenarnya di situ kita melatih generasi muda ni lah untuk management, untuk program, untuk semualah ya, dalam komuniti masing-masing lah. Itu pendekatan yang baik sebenarnya. Okey, diberikan kepada golongan muda. Okey, dan selepas di usia belia tu mereka akan mencorakkan masyarakat lah di kawasan masing-masing lah. Mungkin
banyak berpendangan begitulah untuk masuk Persatuan Belia ni lebih kepada melatih orang terlibat dengan politik sebenarnya. Tidak bukan jentera. Pendekatan yang baiklah untuk golongan belia. Okey, banyak sebenarnya peluang yang ada diberikan oleh kementerian lah ya di okey, saya nak tanya dari segi kementerian. Kenapa ada kementerian tu nama dia Kementerian Belia dan Sukan? Belia. Kenapa belia tu kena ada kementerian? Kementerian tu lah akan menyelaras. Kenapa tak ada Kementerian Warga Emas? Sebab Kementerian Belia hanyalah untuk belia yang berumur dari 15 hingga 40. Yes, betul. So selepas 40 tak ada kementerian lain Ada. Oh, ada. Jabatan Kebajikan akan menjaga warga emas dan masa. Okey. Peranan Kementerian Belia. Peranan kementerian sebenarnya banyak perlu peranan yang diberikan Kementerian Belia dan Sukan kepada masyarakat di Malaysia ni lah. Ya. Okey, dalam bidang kepimpinan, dalam bidang sukan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang, saya lihatlah apa yang saya lalui bersama-sama dengan Kementerian Belia, walaupun pernah berkhidmat secara kontrak berapa tahun dan sampai sekarang masih membantu secara sukarela lah di Pejabat Belia dan Sukan di daerah Tawau. Okey, banyak peluang dalam memimpin komuniti. Okey. Ya. Sebenarnya ini memberi pendekatan yang baiklah, apa yang saya alami lah dalam bidang kepimpinan saya dapat, dalam bidang kerja-kerja sukarela ni saya dapat, dalam bidang sukan pun saya dapat, dalam bidang ekonomi pun saya dapat. Okey, dan sebenarnya pendekatan yang baik kepada masyarakat. Cuma saya lihat sendiri belia itu yang kurang mengambil peluang. Oh ya, betul. Sebab sekarang semua dah fokus TikTok, lepas tu mepek-epek. Dia macam padahal kerajaan tu buat macam-macam ni buat banyak, tak tahu. Betul. Okey. Jujur bagi saya tidak pernah terfikir untuk mewakili Malaysia lah dalam apa bidang. Tapi dalam pergerakan belia saya pernah mewakili Malaysia dalam pertukaran belia Malaysia Korea. Hebat. Oh, hebat. Saya pernah terlibat dengan hebat. Ingat dia seorang, saya pun sama ke? Negara mana? Bila? India. Oh, dengan ni kawan yang satu. Tahun tak silap 2014 kot. Bapak 10 tahun lepas ya, 11. Betul. Saya 2013. Oh, ya ke? Saya mungkin pembetulan kot. 2017 kot. Saya 13. Malaysia Korea. Jadi banyak peluang. Banyak. Cuma itulah peluang yang dia ada tu perlulah orang bilang sayang, yang layak lah. Jangan pergi sembarang. So, alright, so kita akan sambung mengenai inisiatif yang dijalankan oleh Kementerian Belia dan Sukan dan juga Jabatan Belia dan Sukan setiap negeri lah. So basically kementerian ni dia dah ada rangka kan. Macam contohnya mereka yang berumur 15 hingga 30 tahun, walaupun 15 tahun tapi macam-macam kan yang dia buat. Betul. So 15 tahun tu hingga ke 30 tahun macam-macam. So mungkin Alex boleh kongsikan apa yang program-program yang diorang buat untuk orang kata pelajar sekolah menengah, kepada mereka yang belajar di institusi pengajian, universiti. Okay, sebenarnya menerusi Kementerian Belia dan Sukan sebenarnya banyak program yang bermanfaat yang telah disediakan ya untuk golongan remaja, start dari usia remaja lah ya. Contoh di usia remaja ya, memfokuskan golongan pelajar sekolah lah ni. Mereka so, menyediakan ni lah program-program rakan muda. Oh, rakan muda. Program rakan muda ni satu pendekatan yang dia start kira dari umur 15 tahun dia join tahun lah. Yes, betul. Dan usia 15 tahun tu kan adalah di kalangan pelajar sekolah. Jadi fokus di situ pun sebenarnya pendekatan yang baik untuk melatih bukan dalam akademik tetapi dalam mungkin dalam bidang yang lain. Hands on lah dia, macam dari segi sukan, dari segi kepimpinan, itu dari segi elemen-elemen dia lah. Betul. Cinta alam, apa betul. Semua. Dan rakan muda. Di bawah rakan muda lah, dan di program rakan muda juga menyediakan peluang yang banyak ya. Contoh dia menyediakan program, dalam masa yang sama menyediakan satu platform untuk
pengiktirafan. Ada pengiktirafan lah. Yang kita panggil anugerah remaja tu lah. Anugerah remaja perdana rakan muda. Dia ada 3 tahap lah. Gangsa, perak dan emas. Anugerah tu dia datang dari mana? Dari London lah, diadaptasi dari London. Okey, dari London. Dan di Malaysia diperkenalkan sebagai anugerah remaja perdana rakan muda lah. Okey. Kebiasaannya di luar negara dia panggil the Duke Edinburgh International Award. Dan dari London lah. Dia ada 3 tahap lah. Alright. Dan menerusi program ini juga sebenarnya satu tarikan kepada saya untuk membawa belia-belia itu berminat kepada program-program. Okay, mereka akan ikut program dan dalam masa yang sama mereka akan sediakan satu reporting apa semua. Baru kita boleh nampak potensi remaja di situ. Dan adalah pengiktirafan untuk mereka. Okey, sekarang ni Alex sebagai orang kata tenaga pengajar ke penyelaras macam mana untuk anugerah? Untuk anugerah ni saya dilantik sebagai pemimpin dan mentor. Okey, susah tak? Susah tu memang susah, tapi sebenarnya itu bergantung dengan peserta. Okey. Sampai mana kemampuan peserta. Di situlah kita terpaksa memaksa. Terpaksa memaksa. Okey. Sebab push to the limit. Push budak ni memang sakit lah. Kita terpaksa marah. Jujur saya banyak membebel. Budak-budak yang ikut saya ni bersihlah telinga. Okey. Semua telinga tapi merah. Saya bebel bukan untuk saya. Untuk diri mereka akan datang. Untuk kawan-kawan ni lah. Okey. Banyak. Okey. Di bawah saya sendiri saya pun hampir 80 orang murid yang sudah mencapai tahap emas. Ramai. Okey, macam tahun lalu dan tahun ni pun di Malaysia Tawau ni lah antara teramai yang melahirkan ARP pada tahun ni. Stres 20 orang. Stres memang stres, tapi tanggungjawab dan minat kita. Okey, satu itulah tanggungjawab, minat. Habis tu kalau bukan menerusi program ini, saya tidak dapat apa orang bilang, kenali saya punya kemampuan di mana. So sekarang dah tahulah. Sebelum ni memang saya orang bilang bukan cikgu. Bukan, tapi mungkin saya akan coach. Tidak. Coach untuk sukan. Tapi pemimpin mungkin nak. Mungkin bagi ni lah untuk menjadi ikon kepada generasi muda ni lah. Untuk terlibat dengan kerja-kerja ni. Sebenarnya banyak peluang yang ada, tapi itulah kita gunakan apa yang ada. Alright. So kalau macam betul orang kata bila ada anugerah remaja perdana ni senang nak masuk kerajaan. Dia macam tiket. Macam golden ticket. Bagi saya perlu satu dipanggil satu, bukanlah untuk masuk kerja kerajaan sahaja, tapi menerusi program ini sebenarnya di situlah mereka akan dapatkan satu ilmu dan pengalaman dan exposure lah. Betul. Dan pengiktirafan ARP itu juga satu bukti. Satu bukti yang belia ini memang ada potensi. Dan setakat inilah yang di bawah saya. Ramai jadi pegawai kerajaan. Pegawai, ada jugalah ada yang di kalangan ahli politik. Ahli politik saya tak pasti lagi, saya tak nampak lagi. Ada yang berkhidmat di sebagai penjawat awam, ada yang berkhidmat di RTM sebagai penerbit rancangan. Wah, hebat. Ada yang telah menjadi pensyarah, ada yang maritim. Yang viral sikit. Yang viral pun ada. Ada guru pun ada. Alright. Custom. Apa lagi ya? Banyaklah. Jadi saya pun rasa satu kebanggaan saya melatih, kepuasan kepuasan dan kebanggaan saya melatih belia-belia yang ada potensial. Ada juga yang Navy, TUDM, ada banyaklah. Dan sebenarnya dalam program ni juga memberi peluang kepada generasi muda untuk menjadi pemimpin lah. Alright. So sebenarnya banyak kan inisiatif. Banyak. Bila orang kata rakan muda
Dia ada orang kata elemen apa? Elemen kita panggil dia apa? Anugerah tu kan? Bukan yang cerita alam apa benda. Gaya hidup. Okey, dia ada gaya hidup. Okey, Raga Muda dia ada gaya hidup banyak. So kalau buku gangsa kena buat lah, kena penuhkan apa aktiviti berapa jam. Semua logbook kena bagi dekat cikgu. Nanti cikgu akan tanda semua. So nanti akan submit dekat Kementerian Belia. Nanti Kementerian Belia akan keluarkan sijil dan pingat. Betul. So kalau yang gold ni special, dia akan pergi kebangsaan Betul. Okey, baik. Anugerah remaja ni ada 3 tahap. Gangsa, perak dan emas. Mula dari gangsa lah. Gangsa ni dia akan buat dia punya tugasan dalam masa 3 bulan. Bersama dengan 15 jam bersamaan dengan 3 bulan. So dia ada 4 komponen. Ada 4 komponen yang kena lakukan: khidmat masyarakat, kemahiran, rekreasi fizikal dan juga penjelajahan lasak. Ini mau kepada perkemahan lah. Kemahan, kayak kalau ada duit. Kayak mahal Mahal. Okey, di tahap sebab dekat Semenanjung ni kita orang selalu macam kayak king bagai lah kan. Okey, yang kedua tahap perak, dia akan buat dalam masa 30 jam. Meningkat bersamaan dengan 6 bulan. Alright. So double up. Sama je 4 komponen yang sama. Dan seterusnya di peringkat emas 12 bulan bersama dengan 60 jam bersama 12 bulan, setahun lah. Dan akan ada tugasan tambahan kita panggil projek penempatan. Projek penempatan ni peserta akan sendiri merancang, melaksana dan melapor tugasan di luar kawasan. Okey, macam kita tahun ni kita buat di salah sebuah pulau di Semporna. Projek lampu solar, projek pendidikan kesihatan untuk kanak-kanak dan wanita lah. Peserta ARP tahap emas ni akan planning. Dari segi perbelanjaan, dari segi pelaksanaan di lapangan, dari segi keselamatan, budget, everything budget semua kena ni lah. Dan selepas tu pulang untuk buat reporting, dan seminggu selepas projek penempatan, preparation untuk satu lagi sesi penilaian. Interview lah. Ini yang KBS emas ni memang special sikit lah, dan task dia sangat besar. Sebab di peringkat emas, tahap emas, dia akan dapat 2. Satu sijil dari Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, tahap emas lah, dan juga satu dari London. Dari London, special lah. Sebagai penerima tahap emas, gold. Untuk gold ni lah dia akan dapat tu. Dan kebiasaannya sijil emas ni beri peluang kepada adik-adik yang akan melanjutkan pelajaran di luar negara untuk mendapatkan beasiswa. Ini pengalaman saya sebelum ni lah. Ada satu parents lah, dia bukan beasiswa dalam Malaysia, luar negara, antarabangsa. Salah satu, ini pengalaman 3 tahun lalu. Parents jumpa saya untuk bantu anak dia dapatkan anugerah tu, tetapi tak dapat lah. Tapi bila saya tanya semula dengan parents dia cakap, kenapa kejar anugerah ni? Dia nyatakan anugerah ni boleh dapat membantu untuk belajar lah, dapatkan beasiswa untuk sambung belajar. Masa tu anak dia sambung dekat France. Tapi saya tak sempat bantu sebab masa tu kita masih COVID. Macam saya ni, Alex sempat bantu lah. Sekejap saya fikir dulu. Dari segi fizikal mungkin boleh dibantu, tapi dari segi kenyataan umur saya minta maaf. Anda tidak layak. Kena buat IC tipu Ops. CPN kejar nanti. Tak ada. Kurang. So macam orang kata dari segi kejayaan as a cikgu sekarang ni, orang kata penilai so sekarang ni, adakah dia akan berterusan sampai umur bila-bila, ataupun Alex nampak something new for the future? Sebenarnya banyak yang bertanya soalan begini. Sampai bila mau buat ada sebab saya tanya ni. Itulah dia cakap sebab kalau lama lagi, kalau boleh saya nak anak saya membesar 15 tahun lagi hantarkan Alex. Banyak sebenarnya kawan-kawan yang, contoh kalau kita ada reunion ataupun saya pergi bercuti, kawan-kawan tanya, Alex mau kerja begini sampai bila?
Maksud dia? Oh, kerja sukarela. Okey, sebenarnya kerja sukarela ni pandangan orang tu sebenarnya banyak yang menyatakan gaji tak besar. Sebenarnya peluang yang ada dalam kerja-kerja sosial dan juga kesukarelawanan ni sebenarnya bagi saya saya tidak menetapkan satu nilai, tetapi nilai, maksudnya nilai dari segi ekonomi, dari ringgit lah betul. Tetapi kalau bagi saya, nilai yang saya kejar adalah nilai untuk kepuasan diri. Banyak saya dapat sebenarnya untuk upgrade saya punya pengalaman, untuk upgrade saya punya ilmu, seperti itu. Dalam masa yang sama pun sebenarnya saya menjalankan latihan, saya pun upgrade. Contoh saya buat SKM, contoh saya pergi ambil kursus sebagai semua. Walaupun orang tidak lihat dia punya, apa orang bilang, isi dalam apa yang saya buat. Okay, orang akan bertanya, kerja apa tu? Dia tak faham. Yes. Ada yang pengalaman saya masa saya di Indonesia selepas gempa bumi, Sulawesi tahun 2000 berapa tahun yang lalu. Ini pun menjadi orang tanya, macam mana boleh kerja sampai luar negara? Saya cakap, saya bukan kerja tetap, saya berkhidmat secara sukarela, tapi dalam masa yang sama kita akan diberi kalau bukanlah satu gaji yang besar, tapi kepuasan dan pengalaman yang kita dapat di dalam berkhidmat tu ada. So rezeki masing-masing. Rezeki masing-masing. Kita tidak tahu sepasnya kita dapat apa lagi. Walaupun macam sebelum ni saya dah berhenti kerja tapi masih still buat kerja komuniti. Sebab tak kena. Apa benda, semua benda akan jadi persoalan. Saya pun pernah terfikir sendiri, malam-malam mau tidur tapi aku okey, masih ada kerja. Aku okey asal dong soal kan. Bukan saya tak akan cari kerja, ada saya peluang pekerjaan. Sebenarnya banyak macam banyak orang tak tahu saya berkhidmat di sini, tapi tidak full time lah. By the way, kita nak ucapkan terima kasih kepada kita punya team production, dari orang kata kita punya director dan kita punya producer, dan yang hari ini kita ada Nick. Kita nak ucapkan terima kasih atas orang kata usaha dan masa juga kepada Megat dan Nazri. So diorang OT oh ni tak OT lah. Shift malam. Diorang shift malam. So kami nak ucapkan terima kasih lah kerana orang kata berada dan terlibat lah sentiasa. So kita orang kata hero yang tidak didendang. So jasa mereka ni banyak lah sebenarnya. Betul. So kita as a sukarelawan juga kita boleh relatekan jugalah. So walaupun YB yang dapat nama, tapi yang usaha kat belakang ni adalah orang-orang macam kita. Betul tak? Asal YB? Tak adalah kebiasaannya lah. Betul lah. So kalau kita tengok program-program sukarelawan kan, so rasa macam unfair lah kan. So credit dapat to the some people yang buat kerja orang lain. Lagipun bukan duit dia pula tu. Duit rakyat lah tu. Itu salah satu orang bilang asam garam dalam kerja-kerja sosial. Okay. So kadang boleh adapt lah, dah biasa lah kan. Kita abaikan saja. Yang penting tanggungjawab kita lah. Betul. Kepada masyarakat. Alright Alex, kita continue dengan soalan tadi. Alright, ramai yang beranggapan bila orang yang terlibat dalam sukarelawan ni, dalam dunia belia, dia akan orang kata single. Iya ke? Sebab kita nampak ramai aktivis yang aktif kan, dekat orang kata dekat Malaysia ni, yang hebat. Dia hidup dia simple, single. Okay. So kalau macam kat Johor ada beberapa yang saya kenal, saya Alex pun kenal. Okay. So adakah orang kata dengan jiwa single ni lebih senang untuk orang kata nak berurusan, tak ada tak ada komitmen apa-apa ke? Boleh kongsi kan? Life single. Okay. Sebenarnya dia bukan dapat satu kekangan lah. Kekangan dalam kita punya tanggungjawab untuk tugasan yang ada. Untuk apa orang panggil untuk single ni, saya rasa tidak juga, sebab
Mungkin. Berkemungkinan. Tapi kalau kita tengok ramai aktivis yang berkeluarga ni dia agak slow sikit. Betul lah. Tanggungjawab terhadap keluarga dahulu diutamakan. Kalau kita mau bantu orang ni, sebenarnya sebelum kita bantu orang, kena bantu diri sendiri. Parents sendiri. Barulah kita pergi luar. Begitu. Betul lah. Soalan tu pun banyak je saya dapat. Alex umur berapa? Masih okay, saya rasa itu saya akan jawab jugalah. Tapi dia bukan disebabkan tiada masa untuk meluangkan masa dengan dengan love. Tetapi itulah kerja, tanggungjawab. Kita akan ambil masa jugalah untuk bersama. Tapi itulah take time. Ya, orang kata jodoh tu kat tangan Tuhan. So siapa tanya bila saya jawab bila kau mati. Padu. Tak tahu. Betul tidak kan? Jawapannya tak tahu. Jodoh di tangan Tuhan, rezeki pun tangan Tuhan. Apa lagi? Mati kan sama kan. Jadi siapa tanya bila kahwin, saya jawab lah tu, bila kau mati lah. Betul lah. Tapi itulah, bukan kita punya ni pun, tapi itu orang bilang sampai masa ada rezeki tetap ada. Betul. So kiranya dapat lebih fokus orang kata dengan dunia sukarelawan ni bila tak kurang komitmen, decision making. Selagi kita tidak mudah capai kita punya keinginan. Bukan keinginan, maksudnya kita punya ni lah, kita bila masa kita tak fokus dan kita punya keinginan tu tak capai lagi, so selesa lah. Ke ada planning? Sebab kat belakang tu dah ready je nak jadi apa? Nak jadi pengapit ada. Bukan pengantin. Layakkah dengan muka-muka tu jadi pengapit dah? Layak. Tunggu dah lihat. So dia ready je. Okay. So jawapannya tunggu dah lihat. Alright. Kita kena benda-benda tu kena orang bilang fikir semasa-masanya. Alright. So memandangkan Alex orang kata single dan fleksibel, dan disebabkan tu lah Kementerian Belia dan Sukan dia tadi kita dah bincangkan dari segi rakan muda. So dia ada inisiatif lain kan. Mungkin sebelum ni dia ada hantar sukarelawan ke luar negara. So boleh kongsikan tak orang kata apa inisiatif yang disediakan, lepas tu apakah program-programnya? Sebenarnya program-program tu yang disediakan tu memang sangat banyak bagi saya lah. Dan saya pun tak semua boleh join. Saya fokus yang mana saya mampu. Kalau saya mau kepada program kepimpinan dan sukarelawan lah. Sebenarnya banyak dalam kementerian tu program-program dalam bidang kepimpinan. Dia ada fellow, dia ada parlimen belia bagai. Jadi itu salah satu dalam proses dalam kepimpinan. Dan dalam masa yang sama juga dalam bidang sukan jelas nyata lah banyak sukan-sukan yang berkaitan dan memberi peluang lah. Dalam bidang kemahiran pun kementerian menyediakan IKBN, menyediakan apa semua yang bermanfaat untuk masyarakat. Satu yang saya lihat bila masa kementerian menyediakan program-program yang menarik untuk untuk belia-belia Malaysia ni. Banyak peluang-peluang yang ada. Ada yang pergi pertukaran kapal belia. Kapal belia Asia. Ada yang pergi ke pertukaran belia berapa negara. Ada yang pergi ke banyak peluang sebenarnya. Tapi untuk pergi tu kena lalui ujian-ujian dia juga. Jadi itu salah satunya lah, dan pendekatan yang baik lah sebenarnya. Dan saya pernah terfikir saya tidak akan capai kalau saya tidak bermula dari bawah. Saya bermula dari bawah, dari hanya setakat seorang belia yang menyertai program sehingga dipanggil menjadi pembantu dalam penyelaras program, sehingga dipanggil untuk menyelaras program besar-besar di peringkat kebangsaan. Jadi memang di situ ilmu kita dapat, pengalaman dan jaringan luas yang kita dapat dari inilah. Macam sebelum ni Alex pernah join program pertukaran belia So KBS dia ada buat selection camp ke apa ke waktu tu? Macam mana pemilihan ni? Untuk pemilihan tu dia kena pergi dalam
tak silap saya dalam 3 hari. Di situlah kita kena uji dalam tapi sebelum selection camp dia ada ada satu ujian dalam talian lah, psikometrik. Dia macam nak jadi JPA psikometrik. Lulus tu baru pergi pemilihan. Selection camp, barulah pergi ditetapkan di mana negara yang akan pergi. Memang sangat rumit jugalah, tapi itulah dia punya rules untuk pergi program-program yang besar lah. Tapi impian saya, orang kata dia highest untuk pertukaran belia tu pergi ke sebulan 45 hari yang tu. Kapal 11 negara Betul. Saya pun pernah lah berhasrat, tapi rezeki saya dapat pergi Korea saja. Alright. Tapi dalam masa yang sama juga di department lain saya dapat pergi beberapa negara juga melalui program-program sukarelawan. Alright. So kalau macam program kapal tu itu sebagai apa signifikan dia? Dia negara mana yang buat dan kenapa dia buat program tu? Kapal belia Asia ni dia dikendalikan oleh kerajaan Jepun lah. Sebab kapal Nippon tu. Cuma I don't know lah, ada yang negara akan pergi terlibat, ada yang tidak. Tidak semua negara dalam kalau Asia. Tak silap saya, ada orang pernah cakap, tak tahu betul tak kan, kapal belia Asia ni yang dianjurkan oleh negara Jepun ni, dia dibuat menggunakan Fujimaru, Nippon Maru. Lepas tu kapal ni, program ni ditaja 100% oleh kerajaan Jepun sebagai tanda maaf kepada negara-negara yang pernah jajah. Itu saya pernah baca juga. Itu yang saya sahih tak sahih tak pasti, tapi saya pernah baca. Betul lah, kita di Malaysia ni pun mendapat impak yang baik lah sebenarnya. Alright. So apa impact dia kalau malah nak cakap tiba impact dia orang yang pergi tu, adakah macam mana? Adakah saya tak pasti, saya tak pernah pergi, tapi kalau saya nampak impact dia more kepada jaringan-jaringan kerjasama di beberapa negara yang terlibat lah. Alright. Sebenarnya begitu. Saya pun pengalaman macam tapi orang kata benda ni elite. Dia macam bila dah dapat tu kan, ada kehidupan menjadi berubah. Saya tak pasti lagi lah. Saya tak nampak kawan-kawan saya yang pergi tu berubah 360. Tapi apa yang saya nampak memang orang bilang kena ada kabel ke nak masuk? Saya tak pastilah, saya tak pernah terpilih, tapi saya pergi program lain, tapi itu pun satu orang bilang peluangnya, kalau dapat peluang keemasan lah. Tapi tu lah, kalau kita nak cakap Khairul Aming pun tak pergi kak. Saya hanya mampu dapat pertukaran belia saja. Sama tak. Tapi untuk kapal belia Asia, saya pernah dapat. Saya selepas pergi India, saya setiap tahun saya apply. Sampai umur 30. Dapat masih? Saya just dapat panggilan JPA tiap tahun saya buat. Saya just dapat panggilan, tapi tergantung. Dia macam nak shortlist kan, tapi dia macam tak edit. Dia macam saat akhir. So macam tu lah. Itu pengalaman. So tak ada rezeki lah. Dia rezeki tu Tuhan dah tulis kan. Betul. Kadang kita kena aku lah, bukan rezeki kita. Walaupun kita sendiri dah minta banyak kali. Walaupun kelayakan kita cukup ataupun lebih, tapi kalau Tuhan kata tidak, jawapannya adalah tidak. Betul. So jangan berkecil hati lah. Cuba lagi apa umur dah lanjut. Cuba di lain department. Lain department dah terlepas lah semua benda. Pergi sendiri pun boleh. Tapi feel dia tak ada. Betul. Tapi kalau macam kapal belia tu, boleh tak pergi berbayar? Saya tak pasti. Boleh lah kontak. Kalau dulu kita rapat dengan KJ, Syed Saddiq. Tapi sekarang kabel kuat tu. Tapi sekarang siapa kat YB Hanayu. Susah sikit lah. Hanayu, Adam Ramli, Timbalan Menteri. Tak rapat lah. Rapat. Pernah jumpa kan? Dah. Masuk meeting banyak kali kan? Ni minggu depan nak akan ke Sabah. Aduh, tapi vibe dia lain lah. Sebab dia pergi sana untuk kempen. Okay, faham. So sebab dia punya networking dia lain, dia punya training dia, persediaan dia dia macam train. Dia dari
sekarang kita punya population berapa? 28 juta. Saya tak pasti sekarang yang latest. Katakanlah Indonesia punya population ada 200 juta. Hanya 20 orang je. So kalau kita tengok pertukaran belia Indonesia, saya sangat impress. Sebab diorang punya selection, dia setiap satu provinsi, semua bahagian ada wakil. Cuba bayangkan kita ni kan. So Malaysia pun sengsara. Ini sebenarnya itu satu kekangan bagi kami lah yang datang dari Sabah Sarawak sebenarnya. Sebab kos dia agak sangat tinggi. Betul. Untuk kita datang sini ni pun kerja keras jugalah. Betul. Sebelum sampai sini. Itu sebenarnya kekangan kita di Sabah Sarawak untuk program-program yang di peringkat kebangsaan. Kos tinggi. Ya, kos sangat tinggi. So macam kos-kos tu boleh claim. Claim dekat siapa? Oh, sendiri. Kita masing-masing. Wah. Minat punya pasal. Tapi nanti ada event lagi nanti. Wakil JBS. Kalau layak. Okey. Kalau layak. Kalau tak, selama ni memang kita betul lah. Ni pun datang bawa budak-budak ni pun hebat lah. Atas kos masing-masing. Guys, semangat seorang team yang hebat ni. Kita perlu semangatkan diri dan sebelum kita semangatkan orang lain. Hebat. Boleh dikatakan selang 2 ataupun 3 bulan sekali kan akan ke Semenanjung? Itu ikut keperluan. Setakat ni sebulan sekali. Sebulan sekali. Last month memang datang. Hebat. Bulan depan last meeting untuk this year lah. Orang kuat ni. Orang kuat YB. Tak juga. Saya tak ada terlibat dengan mana-mana parti. Saya just program ni lah. Alright. Program-program. Tanggungjawab. Betul. Hebat. So orang kata program-program antarabangsa ni. Lepas tu tadi kita dah cerita lepas tu ada kapal layar diraja Tuna Samudra. Itu pun program di bawah pembangunan belia. Di itu bawah kepimpinan lah. dia join dengan Navy lah. TLDM. Tu berapa hari pula? Kalau ikutkan 10 hari. Alex alumni Alumni 228 Yes betul 228 2008 Dah lahir belum? Jangan bagi tahu saya ni masih muda. Dah lahir belum? Ya yes, betul. Layaran masa tu saya dapat laluan Kota Kinabalu, Tanjung Gelang, Pahang. Okey. Dan kali pertama menjejakkan kaki di Tanah Melaya 2008. Yes. Saya tak terfikir saya datang Tanah Semenanjung ni. Saya bukan terbang menggunakan kapal terbang, tapi menggunakan kapal layar. Wah, kapal layar diraja. First time datang Semenanjung lah. Bukan naik flight. Kapal layar 10 hari atas kapal layar. Kapal layar Sultan Selangor Ya ke? Tak tahu? Tuna Samudra TLDM. Okey, KLD Tuna Samudra ni dibawa dia satu kapal layar latihan untuk latihan. dibawa dengan kerjasama Navy dan juga KBS. Okey. Setiap tahun dia akan ada pelayaran lah untuk skim belia latihan. Dia lebih kepada latihan lah. Alright. Memang kapal tu kapal untuk latihan lah. So antara latihannya berapa hari belas hari ke? 30 hari ke? Dia dalam 10 hari termasuk dengan orientasi lah. Okey. Tak lama. Okey. Ada fit jugalah. So basically ada yang dah kahwin ke pergi? Ada. Sebab dia kapal layar tu sebelum ni ada juga skim untuk pendidikan guru-guru. Ada juga untuk belia. Okey. Dan memang mau kepada ni lah latihan kepimpinan lah. So Alex dah berlatih naik Tuna Samudra. Dah. So tahun depan Alex akan naik flotilla. Boleh? Kalau ada peluang. Boleh tu. Tapi program flotilla ni sebenarnya lama dah. Plan. Memang kita pernah juga support untuk kawan-kawan yang pergi untuk kita tak berlayar tapi kita bagi sokongan dari belakang lah, mungkin dari segi dana, dari segi kerjasama. Sebab geng-geng ni yang pergi ni pun semua bukan latar belakang yang orang bilang yang berkemampuan, tetapi dengan semangat yang ada. Betul. Kita akan bagi support lah gitu. Alright. Dari banyak jenis kita boleh support. Betul. Yang penting semangat ada kerjasama. Ya. Alright. So kita dah go through Tuna Samudra. Lepas tu apa lagi program yang orang kata sebenarnya ramai belia kena rebut?
Banyak sebenarnya. Bagi saya itulah sebab depan kita ramai belia ni. Ilmu pengalaman tu yang penting lah. Last year tinggal lagi 1 tahun. Ya, kena banyak ni lah. Banyak kena cari peluang lah. Belia-belia Malaysia ni dah 3 series lah. Ganap lah macam aku. Okey lah tu. Okey, apa yang okey? Dia tadi okey. Yalah, betul lah, okey lah tu. Ada 3 series 3 series yang saya ni masih 17. Tak percaya. So ada macam beasiswa apa-apa ke? Oh, IKTBN, IKBN. Dia bukan beasiswa. Dia kebanyakannya dari segi bantuan-bantuan tu lah. Sebenarnya banyak peluang. Oh, yalah macam belia bila dah ada skill memimpin, diorang boleh buka diorang punya kelab sendiri Betul. Oh, lepas tu nanti kerajaan akan bagi duit kan tiap tahun. Peruntukan. Kalau tak silap lah bergantung dulu. Dengan keperluan. Bergantung dengan bajet jugalah. Bajet penting. Tapi orang bilang kalau dapat projek tu dia rezeki lah. Okay. So bila masa diberi kepercayaan untuk kita jalankan projek tu, buat dengan betul, itulah satu kepercayaan untuk kita untuk merancang dan melaksanakan program. Alright. Banyak sebenarnya, tapi itulah bergantung dengan kita membuatnya macam mana. Alright. Mengolahnya macam mana. Nak olah tu macam mana. So macam kelab-kelab rakan muda sekarang ni dah boleh ditubuhkan sendiri. Sebenarnya kelab-kelab muda dah lama ditubuhkan, tapi banyak yang ada yang nak buka cawangan lah apa. Banyak yang tak sustain. Oh, tutup lah. Tutup lah. Dah dibatalkan pendaftarannya. Kalau tak silap saya, kalau macam kita ada ROS, apa, Register of Society. Tapi Kementerian Belia ni dia ada ROI. ROI apa boleh terangkan tak peranan dia? Sebab macam mengeliru kan. Peranannya lebih kepada pendaftaran ni lah, pertubuhan ataupun kelab-kelab belia dan menyelaras, menyelia kelab-kelab belia. Dan dia di bawah Akta Belia, Pembangunan Belia lah, 15 hingga 30 tahun. Oh, so kiranya Alex pernah ada pertubuhan sendiri lah? Kelab Rakan Muda Tawau. Ui, mantap. Masih aktif sampai sekarang? Masih. Bersama-sama kita ni, pengurusi dia ada, setiausaha dia ada, timbalan setiausaha pun ada. Alright, mantap. Saya just penasihat kepada kelab tersebut lah. Dulu yang membuka dia antara saya lah juga, dalam menubuhkan kelab tu 2009. Habis tu kita teruskan program-program walaupun dengan kekangan dana yang tak mencukupi. Kalau kita tengok previous menteri, dia macam henti kan henti kan. Pernah. So memang tak ada peruntukan langsung, memang mati. Dia pernah lah kita tak dapat banyak itu, tapi kena usaha. Kita kena cari inisiatif macam mana menggerakkan program. Tak besar mana tapi impak dia besar. Dia tak besar program tu tapi impak kepada masyarakat, dan masyarakat beri kita kepercayaan untuk laksanakan program lagi. Alright, faham. So selain dari tu, kalau tak silap saya, KBS dia ada satu camp dekat Port Dickson dengan Kapar, Perak ke dekat Institut Pembangunan Belia. Oh, institut dia ada institut. Ya, betul lah. Okay, IPBBM. Untuk training lah, kepimpinan. Alright. Ada kepimpinan, ada juga ekonomi. Dia ada dua lah. Lepas tu dia train juga belia untuk jadi seorang jurulatih TOT everything. Training of trainer. Masih wujud lagi? Program-program tu banyak yang sudah bertukar silibus. Dia sekarang dia di bawah ni lah. Kursus tali tinggi lah, benda lah. So, saya cakap banyak peluang yang diberikan, tapi itulah kita kena ambil peluang dengan baik lah. Kalau ikutkan benda tu berbayar di luar. So ceritanya program-program belia yang saya join dari muda sampai sekarang ni, tu aku boleh repair pintu. Dia boleh repair pintu sahaja. Aku boleh repair pipe. Okay, betul lah apa yang saya nampak. Saya kenal Imran pun
sebelum ni bukan begini, tiba-tiba jadi production team lagi. Aduh, apa yang dia buat lah. Sebenarnya itulah apa kelebihan yang ada dengan tapi saya tak ada goal lah. Saya tak ada emas. Saya menghabiskan ujung-ujung, saya ujungkan ujung-ujung usia saya 27 sampai 30 tu untuk buat benda-benda macam ni lah. Alright, Alex, kita nak tanyalah, kalau macam Alex mungkin dah terlibat dengan belia ni dari usia belia sampai sekarang. So mesti ada banyak kan program-program sukarelawan ataupun inisiatif program yang kerajaan wujudkan. Sebagai contoh, tak tahulah, dulu mungkin pernah dengar My Corps. Lepas tu ada macam-macam lah program kan. Lepas tu ada terlibat dengan pengakap, ada jambori, everything. Lepas tu ada MRA kan. So boleh terangkan orang kata journey Alex dalam sukarelawan luar negara? Oh, panjang, banyak tu. Saya sikit-sikit je lah ya. Okay, kalau di program belia, saya banyak di inilah program-program pertukaran dan sukarelawan. Okay. Saya pernah ke Korea, saya pernah ke Cambodia. Okay, untuk sukarelawan rakan muda, servis di sana lah. Okay, kalau di pengakap, saya ke Japan, Korea untuk World Jamboree. Alright. Yang diadakan 5 tahun sekali, dan 2027 akan berlangsung di Poland. Kalau ada rezeki saya pergi. Alright. Okay, dalam masa yang sama di pengakap ni banyak juga program-program antarabangsa, tapi mungkin disebabkan kos, dalam masa yang sama juga ada peluang yang dibuat program menerusi atas talian. Itu pun boleh kita bertukar-tukar jota-joti program. Yes, jota-joti di udara dan di menggunakan radio amatur. Itu pun salah satu pendekatan, inisiatif yang baik untuk kita mencari sahabat-sahabat. Okay, jota-joti itu tahunan lah. Tapi dalam masa yang sama, program yang bersemuka untuk jambori yang besar-besar ni banyak. Kita ada jambori dunia, kita ada jambori banyak lah. Dan spesialnya di pengakap ni banyak program-program yang baru dilaksanakan sekarang lah. Alright. Okay, mungkin ada yang berminat dalam program environment, ada yang minat dalam kerja-kerja sukarela, banyak. Okay, itu yang tengah diselaraskan semula ya, di peringkat antarabangsa lah. Okay, kalau saya juga pernah terlibat dengan misi bantuan bersama NGO lah, dari Malaysian Relief Agency. Saya betul. Saya pernah ke Bangladesh. Bangladesh dalam pengurusan inilah bencana. Bukan bencana, kawasan konflik lah ya. Masa tu saya bersama-sama dengan tim doktor lah untuk mobile klinik, untuk projek-projek rumah sementara, tandas dan juga sekolah lah. Pernah juga diberi peluang menjadi koordinator untuk misi bantuan ke Sulawesi, Indonesia. Sulawesi. Gempa bumi dan tsunami. Itu yang itu agak lama sikit. Dalam masa 5 bulan. Itu yang Alex orang yang pertama masuk pergi boleh share tak macam mana situation dia waktu tu? Lepas tu sebab kecoh juga Alex masuk surat khabar, berita kan. Okay, itu pengalaman. Itulah saya cakap, satu pengalaman dan kepercayaan yang dibagi kepada saya untuk pergi set up kita punya station di sana, untuk kita kendalikan sahabat-sahabat yang akan masuk seterusnya, terutamanya tim doktor lah ya. Mulanya memang saya tak beranggapan untuk saya dilibatkan. Masa tu saya sibuk dengan program pendidikan sepanjang hayat bersama dengan Universiti Thammasat Thailand. Mereka ke Tawau masa tu. Buat kunjungan lah, ada beberapa tempat, dan petang tu memang gempa bumi lah di sana di Indonesia, dan saya dapat calling dari ibu pejabat untuk bertanya macam mana untuk laluan masuk ke Sulawesi. Sebab kalau ikutkan geografi memang kita di Sabah dekat lah kawasan tu, dan kita pun kita diberi peluang kepercayaan untuk pergi reki lah. Laluan dia macam mana. Masa tu memang agak, orang bilang genting masa yang sangat-sangat genting, dan memang kawasan tu memang diwartakan darurat sementara lah. Masa tu, dan keadaan yang
jalan perhubungan terputus, jalan raya rosak, pelabuhan pecah dan juga lapangan terbang pun hancur. Okey, air, elektrik, internet semua tak ada. Di minggu pertama saya di sana memang agak payah. So, saya sendiri pun tidak tidur dalam rumah sebab gegaran susulan tu memang agak merisaukan lah. Banyak gegaran susulan. Gegaran susulan tu memang sentiasa ada. Memang seram tu. Memang seram. Dia lagi selesa dan selamat kita tidur di luar rumah, dalam khemah, berbanding dalam bangunan masa tu. Dalam masa seminggu dua tu memang tidur di luar lah. Dan kita bersama dengan masyarakat yang terjejas di kemah-kemah sementara. So waktu penempatan sementara bencana tu ramai lah kematian. Saya sempat pergi lihat kawasan yang tengah proses mencari dan menyelamat. Alright. Okey, untuk saya ikut tim TNI ya, Tentera Indonesia. Okay, pergi buat apa ni? Saya tak terlibat lah, tapi saya just untuk memantau kawasan. Macam mana proses pengurusan mayat-mayat tu, pengurusan di lapangan. Dan memang agak mencabar, sangat mencabar. Kawasan tu kawasan bencana yang masa tu dinyatakan oleh kerajaan Jepun, nyatakan bencana yang paling teruk masa tu. 3 sekali dalam satu. Okey, gempa bumi, tsunami dan juga pencairan tanah, liquefaction. Okey. So kawasan yang saya pergi tu adalah kawasan yang sangat teruk terjejas. Dia ada lebih kurang 4 km kawasan tanah bergerak tu, berpusar. Dan di bawah tanah tu kita tak tahu berapa yang ribu hilang, mayat yang tak dapat diselamatkan. Yang diselamatkan di atas yang di atas permukaan saja. Bila masa saya depan mata saya sendiri nampak excavator membuat proses pencarian tu. Satu kali turun excavator tu dia sangkut sampai 5 mayat. Yang dalam keadaan yang mengerikan lah. Saya juga dapat melihat mangsa yang tertimbus dalam masa 3 minggu masih boleh hidup. Masih? Ya, masa tu ada 2. Satu kanak-kanak, satu ibu lah. Hebat. Rezeki tu. 3 minggu 3 minggu tertimbus dalam runtuhan tu lah. Dan banyaklah tempat-tempat yang saya tak terfikir saya boleh sampai sana. Okay, macam mana sungai boleh kering dan macam mana masyarakat kampung survive kawasan tu. Okay, memang satu pengalaman yang menginsafkan. Insaf. Saya tak pernah nampak lah keadaan begitu yang boleh terjadi depan mata. Dan gegaran susulan tu antara yang mulanya kita takut, tapi lama-lama dah bisa. Okay, dia memang itulah banyak lah. Dan di situ juga saya banyak belajar macam mana pengurusan satu misi bantuan dan projek-projek yang perlu. Projek-projek yang perlu, contoh keperluan dalam bidang perubatan, keperluan makan minum, keperluan pengurusan tempat tinggal semua dan semualah. Dan kita bekerjasama dengan pelbagai agensi dan negara. Okey, kita dengan beberapa negara yang datang. Okey, di situ tu banyaklah perancangan yang kita buat dan berjalan dengan lancar dan atas kerjasama semua pihak yang beri sumbangan dan sokongan lah. Masa tu di Bangladesh pun sama, di Filipina pun sama. Filipina pengalaman pertama saya lah masa tu. Saya banyak ditempatkan di kawasan-kawasan bencana berbanding kawasan konflik. Kawasan bencana yang berlaku bencana. Kalau konflik ni agak payah sikit lah. Sebab dia kestabilan tempat tu dari segi kestabilan politik ke apa ke, berperang ke. Kira hebat lah Alex, banyak pengalaman ni. Serius banyak. So orang kata based on kita punya interview dari awal sampai sekarang, so memang tak pelik lah. So
Alex dapat banyak award kan? Dapat dari kerajaan lah. Kerajaan negeri, kerajaan pusat. Apa bakal bukan ni dah jadi calon tokoh Ma'ali Hijrah. Tapi kena mengucap dulu lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia ni ya, untuk pengiktirafan tu sebenarnya saya tak minta. Memang tapi bila masa orang bagi, kita terima sebagai satu dicalonkan bukti lah. Dicalonkan dan mencalonkan diri jugalah. Itu atas permintaan lah. Okay, 2013 saya dianugerahkan anugerah Perdana Belia Negara Negeri Sabah. Okey. 2016 saya menerima anugerah Serba Boleh. Pemimpin Serba Boleh Pengakap Negeri Sabah. Okey. Saya pun terkejut masa tu. Saya di luar negara tapi ada dapat jemputan tapi saya tak dapat lah. Saya wakilkan saya punya kawan lah. Okey. 2017 saya dianugerahkan kepujian dari Istana Negeri Sabah. Dapat pingat lah. Terima je lah. Dan 2018 anugerah kebajikan, anugerah sukarelawan kebajikan muda Negeri Sabah. Hebat. 2019 saya 6 tahun lepas. Ya, 19 kembali dianugerahkan anugerah Belia Perdana, anugerah Perdana Belia Negara Kebangsaan Negeri. Saya tak kebangsaan lagi. Okey, selepas tu 2023 tokoh sukarelawan belia lah di Sabah. Hebat. Tokoh sukarelawan belia. Hebat. Yalah, tapi banyak sebenarnya, tapi saya apa yang ada je lah, saya terima je lah. So kita nampak lah kat situ komitmen Alex ni memang orang kata berkorban tu. Nampak tu. So dia percaya dengan apa yang dia buat. So benda tu sendiri datang. Betul. Hebat. Itu sebab kerjasama semua pihak, terutamanya kawan-kawan ni lah yang sama-sama berpanas, berhujan, apa lagi banyak lah. Betul. Di lapangan lah. Susah dan senang bersama. Ya. Susah dan senang bersama. Biasa susah sama, senang lari masing-masing. Itu lah. Betul tak? Yes. Kalau yang ada tu, okay lah, kita bersyukur lah masih ada kawan. Alright. So Alex, boleh tak nasihatkan kepada orang kata generasi baru ni, kepada apa orang kata belia, kepada belia-belia yang duk main TikTok sekarang ni. So orang kata laluan ke apa ke, so menjadi orang yang lebih bermanfaat kepada orang lain ke. Betul lah. So silakan. Okay, nasihat saya kepada bukan gen kan sekarang, generasi muda lah yang ada sekarang, generasi muda. Ambil peluang yang ada dalam kita membentuk diri, dalam melatih diri. Alright. Sebab banyak peluang yang diberikan untuk menjadi sebaik-baik manusia yang bermanfaat kepada yang lain. Wah, mantap. Alright. Okay Alex, kita sangat berterima kasih kerana kesudian Alex untuk datang ke Semenanjung dan ke podcast DIK Studio pada hari ini. So kita akan keep in touch. Mana tahu kita ada CSR ataupun projek-projek lain dialurkan datang ke Sabah untuk program-program CSR. Saya sebenarnya banyak rakan-rakan yang inilah mereka ambil peluang untuk bercuti ke Sabah, tapi dalam masa yang sama dia akan buat servis. Itu lagi menyeronokkan. Berbanding kita pergi bercuti. Memberi momen yang lebih baik lah. Maksudnya kita akan ingat semua hidup. Alright. Okay Alex, kita jumpa lagi next program. Alright, next program. Okay guys, thank you. Jumpa lagi, jangan lupa subscribe.